Marilah sama-sama kita melapaskan niat puasa bulan Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Sulam zikir ahlul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, di dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang nuzul Al-Quran. Bulan puasa, bulan Ramadan, ianya hanya bukan sekadar bulan untuk kita berpuasa, tetapi ia dimuliakan dengan satu peristiwa yang besar bagi umat Islam, iaitu nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran yang sangat, di mana peristiwa tersebut sangat besar untuk umat Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, bulan Ramadan ini diturunkan sebagai petunjuk kepada manusia dan juga sebagai penjelasan kepada petunjuk itu, serta sebagai pembeza antara yang benar dan yang batil. Jadi maksud ayat Al-Quran tersebut menceritakan bahawa Al-Quran ini bukan hanya sekadar untuk dibaca ataupun dikhatamkan, tetapi untuk difahamkan dan dijadikan sebagai panduan seharian kita. Mafhum hadis Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maksudnya, sebaik-baik dalam kalangan kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini menunjukkan bahawa hadis tersebut menceritakan bahawa mereka yang dekat dengan Al-Quran, mereka sangat tinggi di sisi Allah SWT. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, sempena nuzul Al-Quran, marilah sama-sama kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Buat mereka yang tidak pernah membaca Al-Quran, marilah sama-sama kita mula membaca Al-Quran. Buat mereka yang sudah biasa membaca Al-Quran, marilah sama-sama kita cuba memahamkan Al-Quran, memahami setiap baik-baik perkataan di dalam Al-Quran. Semoga Al-Quran menjadi cahaya di dunia dan menjadi penyelamat kita di akhirat kelak, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.